Yang ni umur 0 to 6, 0 hingga 6 bulan. Okey. Okey, bangun. Zainab bangun. So sepatutnya pada umur 0 hingga 6 bulan, kanak-kanak boleh buat bunyi. Contohnya buat bunyi O, A, itu bunyi-bunyi vokal. Okey. Zainab. Zainab. Okey, cuba kita tengok sama ada bayi pada usia sebegini boleh mengenal pasti kedudukan arah bunyi. Zainab. Ada. Lagi? Sini. Oh, bagus. Bagus. Saya nak main. Okey. Kalau kanak-kanak tidak membuat sebarang bunyi, sebagai seorang ibu bapa, kita perlu merangsang bunyi pada bayi. Contohnya bila bayi mula kita panggil meminum susu ataupun tengah mandi, kita akan stimulate bahasa, memberi rangsangan. Contohnya baba, mama, membuat bunyi-bunyi yang simple. Tapi kita panggil babbling. Okey? Baba. Okey. Kita nak sini. Ada bunyi. Hai. Ada. Sini Zainab. Ada, Cak. Okey. Ish nak buka tutup. Cikgu, Cak. Dan juga permainan sebagai contohnya peekaboo ataupun cikucak sangat bagus untuk baby, untuk kita melatih kanak-kanak untuk mempunyai kontak mata dengan ibu bapa. Okey, so sekarang ni kalau untuk 0 hingga 6 bulan, banyakkan bermain dan juga menggunakan permainan yang mempunyai bunyi dan juga bercahaya untuk menarik minat bayi.